Asal cukai je beban. Asal cukai je beban. Relax dulu. Dengar dulu apa saya nak cakap. Betul ke cukai sasaran ni membebankan rakyat? Ramai orang risau bila dengar perkataan cukai ni. Tapi, apa yang anda perlu faham, cukai sasaran yang dilaksanakan oleh kerajaan ni bukanlah untuk membebankan rakyat. Kerajaan melaksanakan cukai bersasaran ini adalah untuk mengukuhkan ekonomi negara dengan cara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Berasas seperti ayam, telur, sayur-sayuran, beras dan minyak masak tidak akan dikenakan cukai. Perkhidmatan penting seperti pendidikan, perkhidmatan awam juga kesihatan tidak dikenakan cukai. Yang dikenakan cukai adalah barangan mewah dan juga perkhidmatan yang bukan keperluan. Contohnya, handbag yang mewah, smartwatch, kereta-kereta import yang mewah, pakej pelancongan yang mewah dan servis kecantikan yang eksklusif. Maksudnya, cukai bersasar ni hanya dikenakan kepada mereka-mereka yang mampu. Bukan seperti makcik-makcik yang berada di kedai runcit ataupun kepada abang-abang Grab. Inilah namanya cukai sasaran yang tidak dikenakan kepada golongan marain tetapi dikenakan kepada mereka yang mampu untuk membantu ekonomi negara. Maknanya, cukai sasaran ni tidak akan membebankan rakyat. Apa kata anda?